Assalamualaikum guys. Ini masak cili telur, saya akan runggah di dalam ni. Saya akan makan dengan ni. Tapi kalau sempat ataupun rajin, boleh juga rebus. Rebus, letak garam sikit. Okey. Sambal ni tak ada apa yang special, just sebab saya letak racan sikit, bagi sedap dan kelainan sikit lah. Lagipun nak makan gini, dia macam ada rasa-rasa belacan sikit, gitu. Okey, korang dia dah lama sikit tadi, dan kita bolehlah runggah dia ya. Tutup api dan kita runggah lah. Bismillah. Wow, panas. Izinkan saya letak sekejap dan kita runggah balik lagi. Okey, setakat ni. Okay guys, bye.